doa atau zikir untuk orang saraf. Tengok banyak jemaah-jemaah tu lah yang sakit lutut begitu ni tapi kita boleh ikhtiar lah. Kan nak buat minyak boleh Buat minyak ni kita ada doa ayat Quran. Selalu saya kalau buat minyak kalau langsung ni saya ambil minyak zaitun. Kita bubuhlah dalam bekas atau bukan. Kita bacalah beberapa kali doa ni untuk menjadi pelicir dan di situ insya-Allah kita baca ayat Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim zi quwwatin 'inda zi arsy makin. Kita baca beberapa kali, kita muihlah dalam tu. Nabi pun dia muih tabarruk. Muih ni ada syarat tau. Dia bukan ni begitu dah. Muih bagi habis nafas. Kita ambil minyak ni, masa kita urut, kalau boleh kita amal. Kita baca doa. Doa ni kalau tempat yang sakit ni kalau boleh kita picit ataupun kalau kat pinggang kita tepuk-tepuk. Kita tepuk-tepuk, picit-picit ataupun kita boleh hurut dengan kita baca wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Kalau boleh kita amalkan, kita buat insya-Allah kena konsisten kena amal kita baca pagi 7 kali, petang 7 kali. Tahun dah sakit kita tepuk-tepuk tu. InsyaAllah dia tak apalah sakit sangat. Jadi lebih lagi orang yang berusia macam ustaz ni, boleh kita amal, kita buat minyak urut dengan kita baca zi quwwatin 'inda zi arsy makin beberapa kali. Mintalah Allah Taala sembuh jadikan ubat. Dan masa kita urut tu kita baca wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Yang ni kita amal, bacalah 7 kali pagi, 7 kali petang. InsyaAllah